DJ SMKL. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar. Siap. Assalamualaikum. Khabar. Handsome. Bergaya. Cantik. Berjaya. Siap. Roll. Hey. Lewat ni. Bawa baju. Assalamualaikum. Khabar. Geng-geng tawan. Ready. Assalamualaikum. Kan. Wei, aku lupa baju. Assalamualaikum. Khabar. Settle lah. Khabar. Siap. Rezeki khas memakai baju SVI sempena VI yang menaja untuk edisi tapi kali ini. Cobaan 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul untuk kita pergi ke Family Day yang telah dirancang 3 bulan lepas. So hari ini dah tiba masanya kita akan ke Teluk Batik selama 2 hari 1 malam. Seramai 24 pemilik Wish SMKL yang akan bermalam di sana. Nanti kalau Azul minta lambai-lambai tu, lambai-lambai lah. Saya akan lead Laskar Arul. Saya nak minta yang tengah-tengah Azli. So apa info yang Arul tak dapat, tolong copy tolong copy sampai yang dekat Arul. Kanan copy tu Laskar. Kalau Arul tak dengar, kau kena copy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu sepanjang perjalanan ini. Selamatkan kami, rakan-rakan konvoi dan kenderaan kami dari segala bahaya dan musibah. Permudahkan urusan perjalanan kami, jauhi kami daripada kemalangan dan perkara yang tidak diingini. Satukan hati kami dalam kebaikan dan bawa kami kembali dengan selamat. Terima tu Laskar. Okey, Lika, jangan laju sangat. Kami belakang kali ni. Ya betul meja. Kita gerak. Pada mat cepat ada ni nak ambil video.
Tapi bilik memang panjang punya parking lah. Okey. So park mana-mana je you orang. Sepet, legend. Okey. Sepet, legend kau gunakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada dua kategori iaitu kanak-kanak dan juga dewasa. Okey, untuk kanak-kanak yang pertama ini jadi yang pertama iaitu isi air dalam botol. Mana anak-anak nanti perlu lari ke sini, ambil sepan tu, celup dalam baldi tu, masuk dalam botol. Okey, siapa yang penuh, yang kira paling cepat penuh, Tak boleh pegang. Oh, mantap ni. satu. Tengok nombor 2 dengan nombor 3. Bila hati kira 3, 2, 1, anak-anak kena tiup semua gula-gula ni. Ambil 5 saja. Tahu? Tiup, ambil 1, letak belah kiri atau belah kanan. Ambil letak belah kanan. Hamper apa nanti? Okay, start. Oh. Pecah tu ni. Habis. Dua tiga siapa? Okey, yang mana ada ni? Okey, final. Kita dah ambil dulu lagi 2 pulang lah. Dia pelik mana ni? Pecah dulu. Tapi tak boleh lama lah. Demo pun habis. Pel. Jom.
3. Jangan bergaduh, jangan gaduh, jangan gaduh, jangan gaduh. Paling mahal ni. Tarik. Okey, Amin. Amin. Yeah. Tak boleh. Dia sampai sini dah. Lepas tu dia lagi. Oh. Akan tiup sehingga penghujung. Sekiranya tengah dia jatuh, patah balik semula. Okey? Mana tiup sampai hujung, yang belah sampai hujung pula, yang belah sini pula, balas pula ke sini sampai hujung. Kira sampai dia adalah juara. Itu je. Tembak! Nak balik. Dah pemenang. Pelbagai lagi gaya-gaya pakaian yang dikenakan pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertama kali nak ucap terima kasihlah pada sahabat Toyota Wish Kuala Lumpur sebab menjemput saya wakil daripada BS Garage untuk join family day pertama kali yang dibuat dan dipilih di Teluk Batik dekat dengan saya. Sebab bagi dukungan untuk program kita dan insyaAllah kalau ada event yang akan datang kita pun akan terus disokongkan pada SWKM. Saja. Satu terus. Sabar. Nombor satu. Oi. Okey, siapa yang mengulangi hadiah tempat pertama? Ini adalah nombor yang bertuah. Nombor 1. Nombor 1 berada di tangan saya yang akan membawa pulang Ketuhar Oven Fast and Convenient Cooking jenama media yang bernilai ratusan ringgit, baru, bukan half cut baru.
dimenangi oleh pada malam ini nombor yang bertua Grand Prix di Family Day yang pertama SWKL dimenangi oleh nombor BT Ground Floor tingkat bilik 8. Tanya. Abang Sofi, sedikit kata-kata ataupun feedback bagaimana pengalaman menyertai program SWKL? Ini first time yang menyertai Family Day ya. Rasa sangat teruja kerana mengadakan Family Day satu pada kosong. Daripada 1 hingga 10 yang terbaik abang bagi berapa rate? Rate saya bagi 9. Oh, mantap. Terima kasih bang. Meh. Bagi sikit feedback Family Day kita. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Alhamdulillah untuk hari ini SPMKL telah berilah untuk malam macam malam ni. So apa yang saya nak ucapkan terima kasih pertama kepada Cip dan juga sahabat-sahabat yang lain. Yang rakan ni pun korang mungkin akan kenal, iaitu panggil Cip juga ni. Cip Mal orang lagi, senang kita. Memang apa yang saya nak beritahu untuk dinner pada malam ni alhamdulillah berjalan lancar dengan sempurna dan memang terbaik. Daripada mana yang sahabat-sahabat yang nak join SPKL boleh kontak sahabat-sahabat kita ni yang orang kata main dia dekat KL lah. So untuk malam ni memang 10/10 terbaik man. Bagi sedikit feedback program kita pada malam ini Family Day. Okey ke? Baiklah. Okey. Terima kasih. Saudara Nasir, bagi sedikit feedback berkenaan dengan Family Day daripada SWKL pada hari ini. Alhamdulillah. Berapa kali dah join event SWKL? Baru first time ni. First time, mantap. Baru join juga SWKL ni. Okey, terus datang FD kan? Terus join FD ni. Seronok. Bila dapat kenal dengan ramai orang-orang baru. Komen sikit dari segi pengurusan kita daripada tentatif game apa semua tu. Setakat ni semua jalan lancar lah. Saya rasa okey lah. Semua baik. Lepas ni ada event nak join lagi tak? InsyaAllah kalau diberi masa kesihatan insyaAllah saya join. Baik. Terima kasih. Terima sekali terima kasih kepada ahli-ahli SPKL yang hadir pada malam ini bersama-sama memeriahkan Family Day yang first yang pertama daripada SPKL. So daripada kami, saya selaku Presiden SPKL dan mewakili seluruh ahli jawatan kuasa SPKL mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang sentiasa menyokong dan sentiasa berada di belakang untuk SPKL terus maju dengan jayanya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada seluruh warga-warga SPKL dan tidak lupa juga kepada penaja-penaja KL untuk edisi Family Day iaitu VX dan juga Amri Trading. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi daripada segi nama game tu saya rasa okey lah. Tapi kalau banyak kan saya lagi banyak dapat dia. Dah turun lambat. Tiap kali ada game saya dapat dia. Tengok. Kalau lagi banyak lagi saya dapat dia macam mana tu? Dan saya nak komen sikit lah. Satu je. Kalau last tu standby lah air. Kita tampalkan stiker SWKL official kepada ahli baru kita lah. Siapa nama? Lupa pula. Farid. Untung lah. Bos ahli rumah untung lah.
Kita makan tinggi semalam. Alhamdulillah selesai. Satu kereta lagi kita akan tambah stiker SWKL official kepada owner dia Azli ya. So owner nak tambah sebelah ni, ikut sebelah kiri juga. Kita ada 2 orang sini, orang ada, Azli ada. Yang lain kau balik yang boleh cecah tadi. Radio Alright. Kita akan pasang stiker SWKL official kepada Iqbal lah. Ya. Sekarang macam sini kan? Bawah lah ya. Belakang apa-apa. Foto. Right. Okey, narasinya lulus. Thank you.